sekali menyebabkan berlaku reformasi, berlaku reform. Dan reform itu, kata Majid Ihsan Kailani, ini belum lagi ni ini kita bercakap tentang 80 tahun sebelum Salahuddin Al-Ayyubi datang. Dan pada ketika itulah berlaku satu reform dari sudut pemikiran, dari sudut ilmu, yang dimulakan oleh tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang hebat dan tokoh yang paling berpengaruh melakukan sumbangan terhadap reform ini adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bermula daripada pemikiran Imam Al-Ghazali itulah berlaku perubahan. Sebab itu Imam Ghazali punya karya besar itu dinamakan Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dan kalau kita baca Ihya Ulumuddin pun, dia sebuah karya yang sebenarnya very reformatif sifat dia, dan transformatif juga. Kenapa? Kerana Imam Ghazali menghuraikan kembali ilmu-ilmu agama itu secara dinamik, tidak berpandukan kepada kaedah-kaedah tradisi yang biasa dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam, sepertinya dalam fiqah. Sebab itu kalau kita baca Ihya Ulumuddin tu, dia semua ada dalam tu. Ada fiqh dalam tu, ada akidah dalam tu, ada epistemologi, masalah ilmu. Sebab itu kitab Ihya Ulumuddin tu ada 40 jilid. Dan jilid pertamanya Imam Ghazali mulakan dengan Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu. Itu Imam Ghazali memberikan falsafah ilmu. Apa makna ilmu dan bagaimana Islam melihat ilmu, dan apa adab-adab penuntut ilmu, adab-adab yang mengajar ilmu, dan sifat dinamika ilmu itu macam mana, yang akhirnya menyebabkan kalau seorang Muslim itu dididik dengan baik dalam fardu ain dan fardu kifayah, mereka akan mampu untuk menjadi seorang yang bersifat universal dalam berfikir dan berilmu. Jadi saya ingat, dan kemudian diikuti dengan 39 bab yang lain yang menyentuh pelbagai tajuk-tajuk atau maudhu'-maudhu' penting dalam pemikiran dan tradisi ilmu Islam. Dan itu merupakan antaralah banyak lagi tulisan-tulisan Imam Ghazali dalam bidang akidah, ada dalam bidang fiqh, usul fiqh pun ada, dalam serangan dia terhadap falsafah Yunani misalnya, tahafud al-falasifah. Jadi Imam Ghazali itu macam seorang tokoh yang telah memberikan satu persiapan pemikiran untuk berlaku perubahan. Beliau mungkin seorang individu, Imam Ghazali itu mungkin seorang individu, tapi individu yang luar biasa lah dari sudut pemikiran, dari sudut ilmunya. Tetapi kata Dr. Majid Ihsan Kailani, kehebatan Imam Ghazali dan sudut ilmu itu diteruskan oleh tokoh lain, dan yang paling penting tokoh selepas Imam Ghazali itu ialah Abdul Qadir Jilani. Ini pun kita biasa dengar agak nama dia. Biasa kita dengar dia seorang sufi, tapi tidak. Beliau juga seorang tokoh pemikir seperti Imam Ghazali juga. Dan kehebatan Abdul Qadir Jilani berbanding Imam Ghazali, Abdul Qadir Jilani ni dia ada madrasah dia yang banyak. Dia ada dia punya jama'i, itulah dia punya kolektif juga, kan, pemikiran yang mendasari kita punya program-program ilmiah ni, supaya idea tu pun idea besar, ideanya juga idea yang mantap, seperti mana idea yang dilontarkan oleh Imam Ghazali diteruskan oleh Abdul Qadir Jilani, Imam Abdul Qadir Jilani, dan dirakyatkan, dia merakyatkan, dia merimbunkan idea-idea Imam Ghazali itu dalam bentuk madrasah-madrasah ni, school of thought lah, yang begitu banyak, yang berkembang. Dan akhirnya dia seperti satu ombak besar atau tsunami besar yang melanda pemikiran umat Islam dan merubah, dia bersifat transformatif. Dan akhirnya berlaku satu peningkatan kualiti dalam budaya ilmu umat Islam zaman itu, yang akhirnya melahirkan yang kita panggil generasi tadi, kan? Sebab dia 80 tahun je lebih kurang, 70 tahun 80 tahun je beza antara Imam Ghazali tadi tu, kemudian disebar luaskan oleh Abdul Qadir Jilani dan dia punya school of thought tu, dan akhirnya melahirkan satu suasana lah, satu environment yang begitu baik dalam konteks ilmu, yang
disokong dan didukung oleh pemerintah yang bagus juga, iaitu pemerintah Az-Zinki tadi tu, keluarga Az-Zinki tu, Nuruddin Az-Zinki. Dan daripada keluarga Nuruddin Az-Zinki ataupun pemerintahan Nuruddin Az-Zinki ni lahir seorang tokoh yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kata Kailani, Salahuddin Al-Ayyubi ni dia bukan seorang Salahuddin. Dia bukan seorang Salahuddin yang lahir dari vacuum kan, maknanya tiba-tiba je lahir, Tuhan hantar seorang macam Nabi begitu. Tidak. Dia adalah salah seorang daripada individu dalam satu generasi yang hebat-hebat belaka. Yang semuanya hebat. Itu satu. Maksudnya bukan Salahuddin seorang lah. Salahuddin itu didokong oleh the whole community yang hebat-hebat. Dari sudut ilmuannya pun hebat, dari sudut pemimpinnya pun hebat, dari sudut budaya ilmu, dari sudut sistem pendidikan juga bagus pada ketika itu. Yang akhirnya Salahuddin ni macam just one of yang bangun, yang ni memimpin dan yang lainnya mengikut. Kan, itu satu. Yang kedua, ciri Salahuddin ini pula, dia bukan seorang ciri pemimpin saja. Salahuddin Al-Ayyubi ni juga mempunyai ciri keilmuan sebagaimana ilmuan hebat tadi tu. Dia ada ciri kerohanian sebagaimana tokoh-tokoh tasawuf yang hebat. Dia ada pada Salahuddin Al-Ayyubi. Dia ada ciri-ciri kepimpinan yang hebat sebagaimana yang ada pada pemimpin-pemimpin yang ada pada masa itu. Maksudnya ada gabungan kehebatan yang luar biasa, exceptional pada Salahuddin dan yang lain-lain, yang akhirnya menyebabkan apabila beliau menjadi pemimpin, beliau tidak mudah dipengaruhi oleh materialism kan, sebagaimana yang berlaku sebelum itu. Bila dia bercakap tentang keilmuan, dia tidak ekstrim sebagaimana yang berlaku sebelum itu. Mana tradisi ilmu itu telah disusun dengan baik. Dan itulah yang akhirnya berakhir dengan kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi yang telah berjaya recapture Jerusalem ataupun Masjidil Aqsa. Okey.